Tren kenaikan harga emas dijangka terus kekal, malah berpotensi meningkat lebih tinggi, disokong oleh ketidaktentuan geopolitik global serta minat pelabur yang semakin meningkat. Pengarah urusan Tome Consolidated Berhad, Datuk N. Yih Ping berkata, aliran menaik semasa bukan sekadar kitaran, tetapi dipacu oleh faktor struktur yang kukuh, khususnya pembelian berterusan oleh bank-bank pusat di seluruh dunia. Bank pusat bukan pedagang. Selagi mereka tidak menjual pegangan emas, harga akan kekal disokong. Pada pasaran semasa, harga emas spot meningkat 0.33% kepada $4,466.81 satu aunce. Emas sebelum ini mencatat paras tertinggi rekod $4,549.71 pada 26 Disember, menutup tahun 2025 dengan kenaikan 64%, prestasi tahunan terbaik sejak 1979. Beliau menambah, pihaknya berharap harga emas akan lebih stabil dan kurang tidak menentu. Namun dalam jangka panjang, harga lazimnya akan kembali seimbang. Pada Jumaat lalu, Tome turut melancarkan koleksi Tahun Baharu Cina 2026 bertemakan The Bountiful Heart of the Horse, menampilkan rekaan baharu untuk memenuhi keperluan segmen pelanggan yang berbeza. Dengan sokongan faktor global dan permintaan berterusan, emas kekal sebagai aset pelaburan utama, sementara Tome terus memperkukuh kedudukannya sebagai jenama barang kemas terkemuka negara.